Jom tengok Bobo Boy Galaxy Baraju episod 4. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Selamat datang ke video reaksi dan sedikit review Bobo Boy Galaxy Baraju episod yang keempat. Episod ni kita akan tengok Bobo Boy sopan. Yeay! Macam korang tengok tadi, saya excited untuk episod 4 ni. So saya harap korang pun excited juga. Kejap lagi kita tengok basically sama-sama. Tapi sebelum tu saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin, follow semua social media saya, join group Telegram, join group Facebook. Semua link tu ada di ruangan deskripsi. Special shout out kepada semua members channel Sifudin, Sifu Squad VVIP, korang memang legendary. Alright, tak nak buang masa lagi, jom kita tengok Bobo Boy Galaxy Baraju episod yang keempat. Nah. Cukup Bobo Boy. Bobola api maksimal. Ayo, video. Oh, okay. Sudah, cukup Bobo Boy. Aku dapat. Dia makan. Oh, actually bukan robot tu kan. Okay. Lakukanlah. Marilah. Sekarang ruka-ruka. Lepaskan aku. Apa ni? Dia. Kau nampak tak apa yang kau dah buat? Bro, dia tak pakai topi langsung. Maafkan aku, Ying. Ying, bangun, Ying. Tapi tadi Bobo hampir dapat keluarkan tahap ketiga. Tak ada gunanya boleh keluar ke tahap ketiga kalau aku masih tak dapat nak kawal. Important realization What is this? Bobo Boy kuasa 2. Solar Power and the Fusion. Wow. Fusion apa tu? The music is absolutely cinematic. Absolute cinema, okay? Wow. Bobo Boy. Sopan. That is majestic. Bobo berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa kata duduk dulu, bergaduh kemudian. Wah, Bobo Boy berbantun. Sama. Reaksi dengan Feng. Untuk duduk. Yes! Use the fan. Sepoi-sepoi. Sopan. Oh, macam dalam komik tu. Tengok ni. Ini Panglima Pai Rapi dan Mas Mawais. Mereka berdua dalam satu gambar. Ya, sebab mereka berdua bersahabat. Bersahabat. Tidak mungkin. Let's Dah ada go. saksi yang nampak mereka bertarung. Ya, betul tu. Dari generasi ke generasi, cerita ini yang kami dengar. Memang kau tahu, but they are not enemies. Tu nampak dengan mata kepala tu. Let's go lah, Totoroga. Mula-mula ingat dia mau bergaduh. Tapi rupanya mereka hanya beradu tenaga untuk keluarkan kuasa tahap ketiga. Oh my god. Mungkin ada pihak yang sebarkan maklumat palsu. Benar. Kalau tak ada Kenapa angin, gelap? masakan pokok bergoyang, kan?
Hai, kenapa diorang gelap? Apa dengan mereka berdua? Kamu berdua rasa perkara ini kelakar? Tak sakit ke tangan tu? Oh, makan curry puff tu. Kenapa aku buat lawak time ni? Curry puff tu. Memang sakit, Man! Keamanan, kemakmuran, Baraju purba tegak. Apa digaduhkan? Mengayuh sama di tangan, perahu sama di air. Wah, Tuan Hamba juga. Seorang yang berbudaya rupanya. Oh, cultured man. Apa ya? Ha? Apa? Pada ayam ni. Itu kepak ayam penyet ke? Mereka bekerjasama. Oh, that's cool. Berhenti. Angin sepoi-sepoi sopan. Ternyata kuasa hamba tidak memberi sebarang kesan. Yes, memanglah. Diorang tu robot. Nampaknya masa untuk hamba berlembut sudah tamat. Oh. Ayo, Boboiboy. Tak perlu. Tuan hamba berehatlah dahulu. Oh my god, meremam belum Roma. Dan jitu serangannya. Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Wah. Boleh gabung balik. Tak boleh dimusnahkan. Cepat, cepat. Kita kena bertolak sekarang. Tuan hamba memang memaksa. Music. Oh my god, he's using it. Oh. Cahaya. What's that? Feedback frame. Macam mana nak tidur ni? Gerakan cahaya sopan. What is this feedback frames? Melangit ditutupi awan. Jelang awan keluarlah. Cahaya. Wah. Bro, it's Thanos. Aku boleh. Wait. Janganlah tutup mata. Bro, it's Thanos. Baik, kita keluar, Kapten. Kita kena bagi tahu Boboiboy dulu. Aduh kamu ni, sikit-sikit nak bagi kita Boboiboy. Tak adventure lah. Kita adventure kat situ lah. Siapa yang terperangkap? Kebendaan apakah ini? Episod 4, I would say an episode yang dia agak slow burn. Dia start very slow. Okay, permulaan dia ada sikit lagi bobol-bobol ais dengan Blaze, and then basically terus Sopan terus keluar, and then
sopan menggunakan kuasa dia. Ada banyak benda yang lebih kurang, bukan banyak benda lah, macam ada benda yang macam dari segi visual sama dengan komik, which is crazy, which is benda yang saya suka. And then plot twist comes, okay, atas kesilapan Tok Taroka, dorang terbagi berry yang salah, and then bila dorang nak selamatkan keadaan, and then baru robot tu datang. So benda tu dari segi penulisan for me, it's make sense tau. Sebab bila diorang macam, dah jom pergi balik rumah, kita settlekan keadaan kat rumah, macam terlalu mudah kan. So dia bagi satu masalah. Sekarang diorang basically tak boleh, diorang kena ada ubat and stuff. So dia ada macam tekanan masa. Boy Fang, Kuali kena cepat untuk settlekan ni supaya Ying Yaya dengan Gopal dan semua yang terlibat tu boleh dapat dia punya ubat lah kan. So I like that thing, I swear to God. It's like a bit slow, and then suddenly tiba-tiba Sopan decided to join in the fight. Sopan mula-mula macam, tak payahlah, kita borak dulu. But diorang tetap berkeras, and then Sopan bilang, okay, fine. And then dia buat that sok, and then benda tu macam tak jalan tau. And then dia kata, this cannot be it. Okay, like, I don't even know apa yang Sopan buat. I don't even know apa yang dia buat, but he did something that was crazy. That was crazy. Okay, bro jadi Thanos. Okay, bro snap the robot out of existence. Brother, that was insane. And also dia punya impact frames. Oh my god, the impact frames. Oh my god. Damn, impact frames tu gila-gila. That's crazy. Wow. Absolute cinema. So yeah, itu dia episod 4. Apa pandangan korang? Komen dekat bawah. Pandangan saya bagi episod ni 8/10. Macam saya cakap, dia sedikit slow burn. Macam awal-awal tu macam basic, macam biasa-biasa, but then it picks up lah at the end, which is great. So 8/10 untuk saya. Ini macam first impressions. Maybe lepas ni kalau tengok kali kedua boleh naik ataupun boleh turun. So korang pun komen lah pandangan korang. Maybe lepas tengok 3 kali boleh bagi tahu saya review korang. Okay, so yeah, itu je basically review saya. Korang semua, terima kasih banyak-banyak sebab tengok video ni. Terima kasih sebab join dekat live TikTok. Hi TikTok, thank you TikTok. Yeah man, kita jumpa di video akan datang. Ya, video breakdown apa lepas ni. Bukan breakdown, perbezaan komik dengan animasi kan. Maybe video tu hari Isnin. Kita tengok macam mana. But ya, jumpa di video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.